Yang paling masalah sekali, beli boleh tapi tak mampu nak cat dengan betul, dengan cara yang betul. Itu yang menjadi masalah tau. Beli. Kadang-kadang beli bulan ni sebelum puasa, Raya Haji baru nak cat. Tak bagus sebab cat ni semua ada expired Saya bagi tahu awal-awal, cat ni dia ada tarikh expired dia. Dia tak boleh simpan terlalu lama. Kalau tanya saya, bila sampai tahap nak cat macam ni baru tuan-tuan order. Tinggal 2 hari ke 3 hari nak cat baru order. Jangan kata orang sampai 3 bulan simpan. Boleh tak simpan? Boleh. Cuma kalau dia bergetur, tuan-tuan kena tapis dulu baru boleh pakai. Sebab lama-lama kalau kita biarkan dia bergetur. Sebab 5ml ataupun 10ml. Kalau rasa nak jimat, pakai 5. Okey, undian yang pertama 5ml. Yang kedua 5, yang ketiga 5 lagi. Ada yang 10 seorang. Ada yang 5. Okey, kita nampak gaya macam ramai 5 ni. Dia kalau lagi sikit, dia taklah cepat kering tapi kita sempat buat. Ya, kita sempat buat. Sebab ada isu, kenapa cat saya tak kering? Okey, first elakkan kita cat di bawah terik matahari. Janganlah cat tengok panas macam ni. Hari panas tak apa. Panas cat luar macam ni. Ataupun sudah cat tarik letak tengok panas. Tak boleh sudah cat comel-comel. Saya nak jemur dia bagi kat panas. Jangan cat untuk cat fiber ni dia tak sesuai buat kerja macam tu. Cat besi tak apa. Kalau kata boot ni saya malas nak grind ambil kertas pasir 80 ke contoh. Ambil kertas pasir, kita gosok saja. Kita gosok dengan kertas pasir saja. Kalau kita paling malas kalau kita rajin, kita boleh pakai mesin cana lah. Okey, sebelum kita cat, pastikan kita goncang lalu botol. Kita nak cat lalu. Goncang kita goncang botol. Jangan terus tuang. Goncang dulu. Jangan campur minyak thinner apa-apa tak perlu dah. Dan jangan ada juga dia campur dengan resin and double, resin yang tapak boot lebih. Saya cadangkan kita buat sekadar setengah kilo dulu, separuh botol, ataupun kalau botol kecil boleh buat botol kecil lah. Kita letak katalis sebanyak 5ml. Ni ada 15. Okey, sekarang 15. Satu pastikan benda kita kacau dengan satu bahan, satu benda asing lah. Jangan kita kacau dengan roller ataupun berus. Boleh tak pakai berus? Boleh. Boleh tak pakai spray? Boleh. Tapi saya ambil pakai roller spang. Okey, pastikan kita kacau ni, jangan kacau macam ni. Jangan. Kita kacau biar menegak macam ni. Ya. Kalau resin senang, bila kita kacau dia akan bertukar warna. Cat ni kita tak nampak. Cat tak nampak. Cuma untuk warna hitam kena tambah sedikit katalis katalis lebih sikit. Macam tadi kita buat 5 kan. Kita buat 10. Okey, betul. Tadi kita buat 5, kita kena buat 10 kalau untuk warna hitam. Okey.